mula-mula aku datang ke Memorial Bung Hatta ni, ingatkan boleh masuk, rupanya tak boleh. Lepas tu aku pun pergilah ke rumah kelahiran Bung Hatta. Dia dekat Bukit Tinggi. So dia bukannya rumah apa pun, dia muzium. Rumah lama Bung Hatta dijadikan muzium. Dan diiktiraflah tempat ni sebagai tempat duduknya Bung Hatta masa kecil. Jadi kita boleh tengok lah. Dan masuk kat sini kena ada payment sikit, tapi okey je sebab kau dapat belajar macam-macam pasal Bung Hatta dalam ni. It's all about Bung Hatta lah. Bung Hatta ni kalau kau tak tahu, dia adalah orang yang antara pejuang kemerdekaan lah di Indonesia ni. Gambar dia pun ada dekat dalam duit Indonesia, dekat RM100,000 tu. Dan kalau kau tengok sebenarnya Bung Hatta ni sendiri daripada keluarga yang bukan biasa-biasa lah, bukan kaling-kaling. Daripada keluarga dia ni ada orang agama, dalam keluarga dia ni ada orang-orang yang menjadi pengaruh di dalam masyarakat lah basically. Jadi dia daripada keluarga pembesar jugalah. So itu sebersikit tentang keluarga Bung Hatta ni. Dan kalau kau tengok rumah dia ni, dinding dia beranyam kan, dia pakai anyaman. So rumah ni sebenarnya boleh kata sejuk Bukit Tinggi ni tak silap aku dulu sejuk, tapi mungkin sekarang dah tak sejuk. Sebab yang sejuk sekarang dekat Danau Maninjau lah kan. Okay, kalau kau tengok ni adalah ruang-ruang tamu dia. Rumah dia ni sebenarnya besar tau. Aku jalan, boleh kata tak sangka rumah zaman dulu ada yang besar-besar macam ni. Tapi itulah, bila tengok dia daripada keluarga orang ada, kita pun patutlah rumah besar. Biasa rumah orang biasa mana dia besar macam gini kan. Kau tengok, ini ruang lagi ni. Ini ruang belakang rumah dia. Pun ada ruang-ruang lagi belakang tu. Boleh ada pula tempat simpan padi pula. Ni maksudnya ni bukan orang biasa-biasa. Memang family orang yang berkedudukan kan. Jadi ni kau tengok dia orang punya ruang style. Ada macam campur lah sikit. Ada kayu sikit, ada batu sikit, ada rotan sikit, macam ni lah. Memang cantik lah sebenarnya. Aku suka sangat tengok dinding dia ni kan. Dinding dia ni satu keunikan lah basically. So kalau kau tengok perabot dia pun pakai perabot lama kan. Mana lagi nak dapat perabot macam ni. Lepas tu kau tengok dia ada ruang luar atau macam beranda. Kau boleh jalan kat tepi-tepi tu. Tak apa, yang tu nanti kita jalan. Kita masuk bilik-bilik dulu. Ni. Ini bilik tidur macam ni kan. Ini sebenarnya bilik tidur boleh gantung kelambu punya ni. Sebab tu dia ada tiang tinggi tu. Kan. Lepas tu kau tengok sikit lah dia punya ruangan dekat luar ni. Tengok mesin jahit dia. Tak tahulah, aku tak lupa nak tengok jenama singa ke apa. Tapi kau tengok ni kat luar dia. Dulu tak luar ni macam ni, tak macam ini. Ni sekarang, zaman sekarang. Aku tak boleh nak ambil video zaman dulu sebab aku kan hidup zaman sekarang. Ni kerusi ni aku baru nak duduk, dia tulis di larangan duduk. Apa tetamu tak bagi datang duduk, suruh tetamu berdiri ke? Ini dia punya tandas, toilet. Ni tempat mandi dia. Toilet bukan main besar, mandi ramai-ramai ke apa? Tak ada lah zaman dulu. Kalau tandas besar tu maksudnya orang kaya lah. Ini dapur. Dia tempat dapur dia tak pakai dapur gas yelah zaman dulu. Zaman ni dapur gas tak berapa nak advance lagi. Lepas tu ada kolam ikan kat belakang ni. Rasa ada ikan makin aku dengar-dengar kan. Lepas tu adalah ruangan dapur lah, ruangan apalah. Ada rumah kuda pun ada kat sini. Maksudnya Bung Hatta ni family dia ada kuda. Maksudnya kalau zaman tu ada kuda, ada kereta kuda, maksudnya bukan orang biasa-biasa. Ada kuda pula, motor tu tak tahulah siapa punya. Tapi yang penting dia ada kuda. Lepas tu ada tandas pula belakang tu, tandas awam. Mungkin sebab dia ada macam tempat bekerja, ada tempat keluarga. Kan. Macam tu lah keadaan rumah dia kat sini. Ni lah dia tempat dia simpan padi tu.